Dia kata dia tak suka orang yang menggunakan manipulative marketing. So aku nak cerita sikit pasal openness, maksudnya dunia yang sangat terbuka sekarang ni. Information semua dah ada, dah tak perlu dah nak WhatsApp dulu ke, nak jumpa orang tu dulu ke baru dapat information. Maksudnya information tu dah memang ada online. Benda tu dulu maybe kena search lah, Google search. Maksud aku kalau market tu dulu tertutup satu-satu info ni, sekarang ni sangat-sangat terbuka, yang mana dia kata dia tak suka orang yang menggunakan manipulative marketing. Yang maksudnya sekarang ni ialah macam Honda, harga paling rendah pun aku rasa 2,500 baru boleh mohon untuk Honda. Itu pun atas pagar tu. Atas pagar itu pun boleh lah, at least layak lah. Kalau tak ada komitmen langsung ke apa ke, ada buat ASB sikit, okey lepas. Cumanya dia sangat open. Lepas tu siap bagi tahu lagi kalau introduce dapat sekian-sekian ni pun semua. So market tu ialah kalau contoh lah SA ni satu-satu model, contoh lah yang margin kecil, untuk satu model ni dapat 900 je. Ada macam-macam lah ikut harga kereta kan, kita punya commission ni. Contohlah kalau model yang harga kereta murah ni ada 900,000 je margin. Customer pula minta juga commission kita, minta juga. So benda tu dah sangat terbuka. Sampaikan dia kacau market tau. Dan dia buatkan orang pening sebabkan SA nak tarik leads. Sebab aku yakin nak tarik leads punya pasal 1,700 dah layak dah keluar kereta. Contoh macam sekarang ni market terlalu open, orang terlalu share dekat social media apa offer dia orang bagi apa. Bila semua SA offer dekat dalam TikTok tu, dia orang akan start rosakkan market lah. Buang dia ni buang 500, dia ni buang 1,000, dia ni buang banyak ni. Jadi daripada segi rebate tu dia orang dah tak follow dah rebate HQ, kau faham tak? Yang faham? HQ bagi sebenarnya 10,000. Dia orang tolak dia orang punya commission 1,000. Gila pula keluar lagi dia punya margin 2,000. Free gift lagi, apa benda lagi. So apa-apa yang terlalu ni dia memang akan itulah menyebabkan market tu dia jadi rosak lah kan.